Hari ini kita akan belajar Jom Bijak Digital. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi. So, hari ini kita akan teruskan kita punya lecture minggu kelima. Okey, untuk minggu kelima ini kita akan tengok end of this apa yang saya plan untuk minggu ni adalah kita akan tengok berkenaan dengan bagaimana kita untuk nak buat equation daripada terus table. So equation yang ada, kita akan tengok dua jenis equation. Satu equation SOP, satu lagi equation POS. So lepas pada tu, lepas kita dah buat equation, so saya akan gunakan that equation untuk kita simplifykan menggunakan kaedah Boolean theorem dan juga De Morgan theorem. Okay. So recap balik minggu-minggu sebelum ni, digit ni pada awal-awal minggu, pada awal-awal semester dulu kita dah start mula dengan numbering system, which is numbering system tu kita lihat numbering system tu guna untuk sebab digit ni dia banyak pakai binary, so you kena tahu numbering system dalam bentuk binary lah, binary ke hexadecimal dan sebagainya tu. Okay, so untuk numbering system tu penting untuk kita nak tahu tambah tolak darab bahagi tu semua tu. Okay, untuk kita nak guna dalam, actually kita akan guna dalam simplification nanti kita akan banyak pakai binary system lah. So dia untuk pembuktian daripada kita buat equation. So itu yang first kita belajar numbering system dulu. So mungkin kita tak nampak relate lagi daripada waktu tu lah. And lepas tu kita tengok basic 7 gate, okay, 7 gate basic yang kita dah tengok tu, AND, OR, XOR, NAND, NOT dan sebagainya. So dalam basic gate tu, setiap gate tu akan representing arithmetic. Okay, so dengan arithmetic ni juga hari ni kita akan tengok combine semua sekali, kita akan tengok macam mana penggunaan arithmetic dalam kita nak buat satu-satu litar yang lebih lebih simple, ataupun dalam kita nak buat simplification litar tu. Okay, kemudian lepas kita dah buat tu, kemudian kita dah tengok sikit macam mana kita nak buat equation. So hari ni kita go deep on the equation punya making, macam mana kita nak build up the equation ataupun create the equation, construct the equation. Okay, and kita dah tengok sikit. Lepas tu saya dah masukkan lecture minggu lepas, which is kita dah tengok berkenaan dengan apa tu, minggu lepas kita dah tengok berkenaan dengan 12 boolean, kemudian dan juga De Morgan theorem. Okey, boolean De Morgan theorem ni semua kita gunakan untuk minggu ni. Kita akan actually dalam lab sebelum ni pun kita dah buat simplification. Okay, so hari ni kita akan tengok lagi lah secara detail simplification. And untuk hari ini kita fokus on this part lah. Okay, sums of product and product of sum, ini adalah dua form untuk kita nak generate equation daripada truth table. Okay, kita tengok sikit dia punya manifestation logic dia. Okay, logik ini kita boleh describe ataupun kita boleh keluarkan ataupun kita boleh expresskan dia ke dalam tiga bentuk. Okay, yang pertama adalah algebra expression, which is Boolean expression pula yang kita buat sebelum ni, dan hari ni kita akan go deep on the Boolean expression. And result dia boleh juga ditulis dalam logic circuit, yang ini normal lah dalam lab 3 itu hari you dah buat dah kan. So setiap bila you dah ada circuit tu, so you dah buat dia punya logic circuit. And then daripada you buat logic circuit tu, you akan cari dia punya equation. So representing logic circuit kepada equation. So ini maksud dia lah.
And kalau saya pun dah tunjukkan sebenarnya dalam lab, cuma just nak refresh balik. And satu lagi, kita boleh gunakan truth table untuk tunjukkan kita punya result. Okay, truth table dalam mana truth table tu ada kesemua kebarangkalian input. Okay, dia tunjukkan result dan juga kesemua kebarangkalian input yang kita masuk. So hasil dia apa? So these three, algebra expression, truth table dan juga logic circuit, yang inilah yang kita akan play around untuk digit ni, di mana dalam soalan mungkin midterm ke, final exam ke, so soalan-soalan dia berkisarkan kepada nak create algebra expression, equation, ataupun truth table, ataupun logic circuit, ataupun diberi algebra, so you create truth table dan juga logic circuit, ataupun soalan tu diberi truth table, you create expression dan you create logic circuit. Mana-mana lah, so mungkin you bagi circuit, logic circuit, and then you create algebra expression dan truth table, ataupun daripada circuit create truth table. Baik, tengok bergantung kepada soalan yang you dapat lah. And you kena mahir bagaimana cara untuk nak expresskan ketiga-tiga form ni, ketiga-tiga bentuk ni. You kena mahir untuk, ini adalah salah satu core lah ataupun objektif untuk khusus ni. You kena mahir untuk ketiga-tiga ini. Plus dengan kalau di dalam lab tu, untuk nak tengok logic circuit, ini dia pakai diagram. Dalam logic circuit dalam lab, kita guna data breadboard, pakai IC. So itu adalah core untuk lab yang kita nak buat. You boleh transfer daripada logic circuit ke dalam bentuk dari ke atas breadboard menggunakan dua kaedah lah. Satu software, satu hardware. Software tu kita pakai Tinkercad, hardware kita pakai yang breadboard tu. Okay, so itu adalah actually itu sahaja dalam digit ni yang kita nak target untuk you all. Okay, so you kena dapat dia punya tor dia, apa yang kita nak buat dalam digit ni, supaya you pun tak blur apa yang nak kena study, apa yang nak kena buat. Okay, so hari ni we talk about expression. So dia ada dua jenis expression. Yang pertama adalah sums of product, SOP, kita nama dia SOP. Yang satu lagi adalah POS, product of sum. Kedua-dua ini ada different form untuk kita keluarkan dia, tetapi dia kita tengok dia punya macam mana form dia lah. Kalau sums of product ini adalah hasil ataupun jumlah daripada hasil-hasil darab. Okey, dalam bahasa Melayu dia lah. Okey, jumlah daripada hasil-hasil darab yang kita dapat. Okey, kalau product of sum pula adalah pendarapan daripada jumlah-jumlah yang kita dapat. So meaning that dalam bahasa mudah dia, sums of product ni kita darab semua gate, darab semua gate, kemudian kita tambah. Last sekali, ini darab produk 1, produk 2, produk 3, dapat produk-produk, kita tambahkan dia. So this is the SOP. Kalau POS pula, kita tambah semua dulu, lepas tu last sekali baru kita darabkan semua produk. So dalam equation form, dia bentuk dia adalah macam ni. Bentuk SOP ni. So bentuk SOP ni dia ada, ini kalau kita tengok ni ABC, ini adalah hasil darab lah, pakai gate N. So ini pun hasil darab juga, ini pun hasil darab. Okay, so itu hasil darab dia. Kemudian ditambah, hasil-hasil darab tu ditambah. So itulah membentuk form SOP, equation SOP. Kalau kata dia keluar, okay, bentukkan satu equation SOP. Kita nampak gambaran dia, SOP dia mestilah darab semua abjad-abjad ataupun boleh ubah ataupun input dia. Kita darab input dia, kemudian kita tambah. Darab first, lepas tu baru tambah semua sekali. Okay.
Kalau POS pula, dia punya bentuk atau form dia adalah macam ni lah. Okay, yang dalam ni lebih mudah. Okay, kita tengok ni. Form dia macam ni. So kita nampak dia darab dulu, dia tambah dulu, kemudian baru dia darab dan darab. Okay, dia tambah, kemudian dia darab. So itu post. Okay, so itulah SOP dan POS. So kalau kita tengok dari segi term dia untuk setiap satu dalam dalam satu equation itu, okay, sebelum yang ini kita tahu kalau SOP dia mesti ada tambah lah sekali. So form dia boleh jadi ABC, A, B, C dan sebagainya lah. Ni form dia mesti dalam bentuk darab macam tu untuk satu produk. Kalau untuk post pula, dia mesti tambah A tambah B tambah C, A tambah B tambah C, A tambah B tambah C. Kemudian last sekali baru, kalau yang ini ABC baru tambah lah. Kalau yang ini lepas ditambah, baru dia darab semua. So itu adalah dia punya, kita tengok dia punya logik dia lah. Okey, apa yang kita pertimbangkan? So untuk gate operator yang kita pakai adalah AND untuk produk dia lah. Okey, untuk awal, untuk operator yang kita gunakan AND. Kemudian yang formation rule yang kita tengok, gate AND tadi tu pasti tambah-tambah. Hasil dia yang kita akan tengok, kalau kita tengok dekat table, kita kena tengok variable dia adalah yang membentuk satu, yang hasil satu. Okey, kalau kata yang sebelah post pula, dia adalah gate OR, which is dia kena tambah-tambah lah yang tambah tu, dan kita tengok variable yang kita akan tengok ataupun kita buat kita tengok dalam bila kita nak formkan bila kita nak formkan equation tu, kita tengok variable yang kosong. So mungkin you tak nampak lagi kat sini kan, tadi saya tunjukkan dia punya contoh. Ini just macam kita nak tahu dia punya karakteristik dulu of the SOP dengan POS. So nanti bila kita buat untuk contoh, you akan lebih jelas lagi lah. So dalam truth table, assume the value of 1 for exactly one combination of variable. And then yang satu lagi pula kita assume value of the 0 untuk POS. SOP because why? Kita consumekan 1 sebab dia ABC tambah ABC. So kita tengok 1, kenapa? Sebab salah satu daripada itu 1, dia akan hasilkan 1. Sebab A tambah 1 akan equals to 1. So A tambah 1 akan equals to 1. Okay, kalau N pula, kita tengok kosong, kenapa? Sebab A darab kosong akan jadi kosong. Sebab kita form dia akan darab kan. So apa-apa bit A tu kalau darabkan dengan kosong, so dia akan jadi kosong. So itu sebab kita tengok kenapa dekat post kita tengok kosong, kenapa dekat SOP kita tengok 1. Okay, so kita nak tengok dia punya truth table. Okay. So saya tunjuk sikit dalam bentuk dalam truth table ni. So kita pakai value contohnya X, Y, Z. Okay. So X, Y, Z. Kemudian yang ini kita dah tengok dah dulu sebelum ni, dalam lab pun saya dah terangkan. Kalau X, Y, Z ini, kalau kita nak buat truth table ataupun kita nak tengok kemungkinan variable yang ada kat sini, X, Y, Z, kalau kata 3, so berapa kemungkinan input yang ada? Berapa? 2 kuasa 3. 2 kuasa 3 is equals to 8. So 8 lah input yang ada kat sini. So start from the 0, 0, 0, kemudian sampai 1, 1, 1 lah. Okay, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, kemudian 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1.
So ini adalah dia punya input dia. Okay. So untuk output pula, so for example yang ni saya bagi M. So contoh yang saya buat ini, contohnya adalah okay, macam ni. 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Okay, contoh yang ni. So, bila you dapat truth table yang macam ni, contoh soalan dia kata, bila soalan dia keluar, dia kata dengan berpandukan kepada truth table ni, buat satu Boolean expression ataupun buat satu persamaan Boolean daripada truth table yang ni. So, kita ada dua option. Satu, kita nak guna SOP. Satu lagi, kita nak guna POS. Kan? So, SOP dan POS, kalau kita tengok dalam keadaan macam ni, tadi kita dah tengok dia punya ciri-ciri atau karakteristik. So, untuk keadaan yang macam ni, kita tengok berapa jumlah kosong dan berapa jumlah. Kalau kata soalan tu tak nyatakan you nak kena buat apa. Okay, you boleh pilih mana-mana satu equation yang nak buat boleh. Tapi kalau dia tak nyatakan, so you tengok pada output ni. First, you tengok pada output. So, berapa jumlah kosong, berapa jumlah satu. So, tengok 1 ada 3, kosong ada 5. 1 ada 3, kosong ada 5. So, first kali bila dah nampak 1 tu ada 3, so kita akan pertimbangkan output yang 1. Kita nak buat, tujuan kita buat equation, kita tak mau buat equation yang panjang-panjang. Kita nak buat equation yang as short as we can. Sebab bila dah, yang untuk mengelakkan dari kesilapan dan juga untuk memudahkan kita bila kita buat simplification nanti. So first, tapi kalau soalan tu katakan, walaupun dia bagi output macam ni, tapi soalan tu katakan jelmakan satu Boolean expression POS. So tak boleh nak ada option. So kita just ambil yang kosong lah untuk pertimbangkan. Okay. So sekarang ni, kalau dia tak nyatakan apa-apa, so kita consider kita nak buat, kalau 1 ni ada 3, so kalau 1 ada 3, saya consider kita buat SOP. Okay. So syarat yang pertama untuk kita buat SOP ni form dia macam mana? So kita buatlah persamaan dia F, okay, equals to, so F equals to, kita nak buat form dia ada 3. So kita nak buat F sama dengan yang pertama, kita buat berapa ada, kita tengok berapa bilangan satu dia ada 3. So dia form asas untuk SOP adalah darab tambah darab tambah darab tambah, kan? So sekarang ni ada 3, so kita buat letakkan dia X, Y, Z dulu, lepas tu tambah X, Y, Z tambah X, Y, Z. Okay, so ini yang first step untuk kita nak buat tu. So kita tengok berapa ada 3. Berapa ada 1, 1, 2, 3. So bila ada 3, kita buat dulu 3 X, Y, Z, X, Y, Z, X, Y, Z. Sebelum kita nak buat seterusnya. Dia tak siap pergi kat sini. Okay, so tadi kita katakan output dia 1 kan. Input dia sekian lah. Okay, input dia yang ni lah. 1 ni input dia yang ni. Yang 2 pula input dia. Yang 2 pula input dia yang ini. Okay, yang 3 pula input dia yang ini. Okay, so sekarang bila kita dah buat macam ni, kita nak bagi jadi output dia 1. Kan? So output dia 1 apabila yang ini kosong lah. So output dia 1. So apabila input dia kosong, Y dia kosong, Z dia 1. Macam mana kita nak wujudkan supaya output dia jadi 1? Itu soalan dia. Okay, so kita ada 3 macam ni. Kita dah nampak 1 tu, bila kita tengok baca 1, so 1 ada 3, so kita buat 3 form A, B, C, X, Y, Z, X, Y, Z, X, Y, Z, tambah. Okay, kemudian bila kita nak tengok macam ni, kita boleh, kalau dari sini, kita boleh nyatakan, kalau kata macam ni, bila ada tambah, dia OR kan. So salah satu daripada sini, salah satu daripada whether yang ni ke yang ni ke yang ni equals to 1, so dia akan jadi
1 in overall. Betul? Okey, contoh. Kalau sini 1, sini tambah, sini jadi kosong, sini tambah, sini jadi 1, dia akan hasilkan 1. Kalau sini 1 tambah 1 kosong, tambah kosong, so dia akan jadi 1. So itu sebab apa SOP ni kita pertimbangkan yang 1. Hasil dia 1 kan, F equals to 1. Okay, so yang first tu, bila kita dah ada yang tu, so kita tengok input dia. Input dia kosong, Y dia, X dia kosong, Y dia kosong, Z dia 1. Alright, so macam mana kita nak bagi jadi input yang first ni 1? Okay, so sekarang X dia kosong, kan? Macam mana kita nak tukarkan X kosong tu kepada 1? Sebab of course kita kena, kalau 1 pula ni darab kan, X darab Y darab Z. So bila X darab Y darab Z, kita kena X1, Y1, Z1, baru 1 darab 1 darab 1 equals 1, kan? Tetapi keadaan sekarang input dia adalah X0, Y0, Z1. Tapi dia output dia 1. So macam mana kita nak buat dia punya equation yang first tu? Okay, so kita tengok X ni kosong. So macam mana kita nak jadikan dia 1? Kita barkan dekat X. Okay, kita barkan dia dekat X ni. Okay, kemudian untuk Y pula, Y dia kosong. Juga Y dia kosong. So macam mana kita nak jadikan dia 1? Bar juga dekat Y. Untuk Z dah 1. Okay, 1 kita biarkan saja. So bila dia dapat X bar, Y bar, Z pada condition 001, input dia 001, so dia akan jadi sini, 0 dia akan jadi 1, Y akan jadi 1, Z akan jadi 1. So hasil dekat sini adalah equals to 1. Bila dia dalam condition 001 tadi. Okay, so kita tengok kat sini. Kalau kata benda macam ni, tak apa, sekali kita tengok last kali dulu kita tengok. Okay, so dia dah 1. So bila dia dah 1 ni, yang lain-lain ni dia tak kisahlah sama ada kosong ke 1 ke, output dia tetap 1. Okay, so output dia dah betul, tetap 1. Okay, itu yang pertama. Kemudian kita tengok pula yang kedua, which is 010 ni. Okay, output dia pun nak 1 juga. Okay, so kita buat yang kedua pula. Sama proses seperti yang pertama. Kalau dia kosong, kita perlu barkan dia supaya dia jadi 1. Okay, so kalau sini X, Y, Z, X dia kosong jadi bar. Y dia 1, biarkan dia. Z dia kosong, bar. Okay, so itu yang kedua. Alright, so kemudian yang ketiga, yang terakhir, kita tengok pula dekat mana lagi nilai 1. So nilai 1 dia ada pada 1, 1, 1 ni. Okay, 1, 1, 1 sama dengan 1 juga. Okay, so untuk 1, 1, 1 ni, X dia perlu ubah lagi tak? Perlu ada bar tak? Tak perlu. Y pun tak perlu, Z pun tak perlu. Sebab dah condition dia 1, 1, 1. So that is ini adalah equation yang final. Equation yang kita boleh create. Ini adalah equation yang kalau untuk, bila kita buat equation ni, output dia akan jadi F, akan jadi ikut equation ni. Macam mana? So kita boleh cubalah. Kan, kalau kita nak ni, kita boleh cubalah macam kita buat macam biasalah. So kalau katakan 0, 0, 0, bila kita tak 0, 0, 0 ni, semua akan jadi kosong. Kenapa? Kosong, yang ini X kosong, Y kosong, jadi 1, 1, Z kosong. So sini kosong tu yang first. Yang ni pun 0, 0, 0, so dia akan jadi Y ni ada kosong, so dia akan jadi kosong. X, Y, Z of course kosong, 0, 0, 0 jadi kosong. Okay, yang tu kosong lah. So kita tak mau kira yang kosong sebab kosong confirm dia jadi kosong. Tak apa, kita tengok dulu yang 1. Okay, kalau 1 pula, macam mana yang 1? So contoh yang ini. So yang ini kosong, yang ini kosong, yang ini 1. Okay, so yang ni pun 0, 0, 1, yang ni pun 0, 0, 1. Alright, so yang first ni kosong, kosong jadi 1. Y kosong jadi 1, Z jadi 1. Okay, yang second ni jadi 1, yang ni jadi kosong, yang ni jadi kosong.
sebab Z bar kan. Okay. So yang akhir dia maintain 001. So hasil akhir sini 1, sini 0, sini 0 tambah. So hasil dia dapat 1. Okay, itu yang pertama lah. So kita tengok pula yang kedua, yang hijau tu. So kita buat juga benda yang sama. So yang hijau, so kita tengok kat sini Y dalam yang ini Y adalah 010. Okay, yang ini 010, yang ini 010. Itu input dia. Okay, so kita tengok ini 0 bar jadi 1, bar jadi 0, Z jadi 0. Yang ini pula 0 jadi 1, Y jadi 1, Z bar jadi 1. Kan? So yang ni 0, dia maintain lah 010. So bila dia darab semua ni, dia akan jadi 010 tambah. So akan jadi 1. Sama juga dengan yang terakhir tadi ni. So ini akan jadi, okay, yang last kali ini akan jadi 111. Kan? So bila dah jadi 111, so sini 1, sini akan jadi 00. So dia akan tambah jadi 1. So ini adalah equation yang kita boleh jelmakan. Kita boleh katakan equation ini adalah equals to the F. Dengan kita buat equation ni, kita boleh generate the output ni. Bila kita dah ada equation, kita dah boleh start buat apa tu? Dia punya dah ada equation, kita buat apa? Kita boleh buat dia punya logic gate, logic. Okay? So macam mana kita nak buat logic gate yang ni? Kan? Macam mana kita buat logic gate ni? Macam biasa lah. Macam kita dah buat logic gate biasa lah kan? So yang ni ada X, Y, Z. So saya letakkan logic gate, saya letak hitam. X, Y, Z. Okay. Kemudian yang pertama X bar, Y bar. So X ada not. Okay. Kemudian Y ada not bar. Kemudian Z. Okay. So pergi macam tu. So ini ada satu gate N. Yang kedua pula, satu gate N lagi. X bar, Y, Z. So X bar kat mana? So X bar yang kat sini. Alright. So dia pergi sini. Y sini. Masuk. Dan Z bar. So Z bar tak ada lagi. So dia buat satu. Masuk. Yang terakhir adalah X, Y, Z. So ambil saja daripada sebelum sini lah. X, Y boleh ambil kat sini. Z sebelum dia. Okay. Last one. Ada tambah. Masukkan. Oh. Hasil. So hasil dia adalah F lah. So this is sedikit logik yang kita buat lah. Alright. So boleh dapat tak dia punya SOP ni setakat sekarang. Okay. Tahu macam mana kita nak buat gate SOP, apa nama ni, equation SOP. Okay. So itu kita nak buat equation SOP. So lepas tu alright. So ini adalah SOP. So now kita buat satu lagi persamaan SOP. So kali ni saya buat persamaan SOP terpakai pula persamaan SOP 3 juga. So kita pakai ABC 000 001 00 1111 1100 1100
01, 01, 01. Okay, ini adalah input. So output kita pakai G. Okay, contoh kita nak buat SOP ini adalah 10010111. Okay. So sekarang kita nak buat ni. So macam mana kita nak buat ni? Kita tengok dulu dia punya G is equals to, yang first kali kita tengok apa? Jumlah 1. Okay, yang first kali kita tengok jumlah 1. So sekarang ada berapa satu? Ada 4 satu. Okay, so ada 4 satu, so dia ada ABC, so kita buat dulu. ABC tambah ABC tambah ABC tambah ABC. Okay, ini yang first kita buat. Lepas tu kita nak tengok apa? Kita nak tengok dia punya input. Kita nak adjust input dia, kan? So kita tengok input yang pertama 1. So ini adalah input dia 000. So apa yang kita nak buat dekat sini? Abang yang kat belakang tu, yang baju pink tu. Dia pakai baju pink ni, kita tengok apa yang first yang kena buat ni, input ni dekat sini. Apa input dia? A bar, B bar, C bar. Okay, nampak? Okay, A bar, B bar, C bar. Okay, itu yang first. Lagi next, kita nak tengok yang mana? Yang ada 1 juga, yang ni kan, nombor 2. So 011. Okay, akak yang turun merun tu. Akak ke adik? Anak sulung Tengok, saya tengok sekali pun saya tahu anak sulung. Anak sulung ni kita nampak dia punya karisma tu. Apa dia? Apa jawapan dia kat sini? 011 kat sini kita nak buat apa? A bar. Lepas tu BC. A bar BC. Kan? Okay, semua boleh dapat? Okay. Kemudian 101 ni. So 101 ni. Tu yang baju putih tu. Baju putih, rambut keli macam Yamal tu. Yamal apa? Yamal, ya. Apa tak? Yamin, Yamal, apa tak saya tak tahu. Lamin. Lamin Yamal. Okey. Lamin Yamal. Apa ni? 101. A, B, bar, C. Nampak? Okey, semua boleh nampak Betul. A, B, bar, C. Alright. So the last one is a 110. So 110, siapa yang nak jawab? Kita jawab semua sekali. Awak yang hujung tu. Berapa? Tak payah berdiri pun tak apa. Kita universiti lah, tak main nak berdiri. Universiti tak main berdiri lah. Sebab kita konsep kita sharing kan. Okay. A, B, C bar. Okay. So dapat jawapan dia. Alright, nampak tak? Okay. Kenapa kita buat yang macam tu? Jangan duduk buat, saya menasihatkan you all, jangan nak buat assumption awal. Ini kalau kosong bar. Kan? Nampak macam tu kan? Apa dia punya kesimpulan awal yang awak boleh buat. Kalau kosong je kita tak bar. Kalau kosong je kita tak bar. Itu satu kesilapan. Satu kesilapan kepada pelajar-pelajar. Saya nasihat awal dululah. Okey, sebab sebelum ni saya dapat trace pelajar-pelajar yang semester-semester sebelum ni, dia buat hafal macam tu lah. Even saya dulu-dulu pun macam tu. Kan? Jadi dia ada satu kesilapan. Di mana kita ada satu lagi. Kita jangan lupa satu lagi adalah POS punya equation. Kan? Sebab dia sama je, sama balance je. Cuma SOP ni banyak dipakai. Banyak kita gunakan. Tapi kita tak boleh lupa dengan POS. Kalau tiba-tiba tahun ni dia nak tanya POS, so yang you hafal tu dia akan jadi mistake.
Jangan nak hafal kata, ni semua kalau kosong, bar. Kalau kosong, bar. Tak. Tetapi fundamental dia kenapa? Kenapa kita jadikan dia bar? Sebab kita nak jadikan satu. Sebab kita nak jadikan dia satu. Sebab SOP ni, dia adalah produk tambah produk tambah produk tambah. Bila dia tambah, dia sama pakai hukum rule yang nombor berapa saya tak pasti. Hukum dia adalah A tambah 1 sama dengan 1. Sebab apa-apa saja value yang akhir tu, kalau ditambah dengan 1, hasil dia akan jadi 1. Sebab tu kita nak jadikan dia ni 1. Jadi bila kita nak jadikan dia 1, secara automatik, yang mana yang kosong tadi tu, yang kosong tu macam mana kita nak jadikan 1? So kita kena barkan dia, togglekan dia. Kan? So sebab tu dia punya reason dia. Okey? Itu sebab kita barkan dia. Okey. Jangan buat kesimpulan, kalau kita nampak ni lah equation kita buat macam ni. Okey, yang kosong jadi bar, yang kosong bar, yang kosong bar, yang satu biar. Memang betul macam tu, tetapi fahaman itu fahaman yang kurang tepat. Kenapa? So now next. Kenapa? Sebab sekarang ni saya nak buat benda yang sama juga, tetapi saya nak gunakan persamaan yang sama, tetapi untuk persamaan ni saya nak buat, kalau ini SOP, so sekarang kita nak buat POS. Okey. Terus table yang sama, tetapi kita nak buat POS. POS apa dia punya form asas dia? G. Form asas dia apa? A tambah B tambah C darab. Okey, so form asas dia A tambah B tambah C darab A tambah B tambah C darab. Ada berapa? Sebelum tu, bila kita buat POS, kita pertimbangkan apa? Kalau SOP kita tengok nilai 1. Kan? Kalau POS kita tengok nilai kosong. So kita baca kosong ada berapa? 1, 2, 3, 4. Jadi bracket ni pun kena ada 4. So A tambah B tambah C, A tambah B tambah C. Okey. Ini dia punya equation asas dia. Tapi tak siap lagi sebab kita kena buat dulu. Okey. So, untuk equation asas macam ni, kemudian untuk kita nak buat POS, kita kena buat apa? So, kita tengok yang 0, betul? Untuk nak jadikan dia 0, untuk nak jadikan dia ni 0, keseluruhan G tu adalah 0, kita kena pastikan dalam ni kosong. Kenapa? Sebab dia tertakluk kepada rules yang A darab kosong jadi kosong, sama dengan kosong. Sebab kalau A, kalau kita tengok 1, A kita jadikan dia 1. Contoh kata kita nak jadikan dia 1. So, kalau A darab 1, hasil dia akan jadi A. Kan? A darab 1 jadi A. Okey, ataupun 3 darab 1, 3, 4 darab 1, 4. Kan? Kita belajar matematik kan? So, apa saja value yang darab dengan 1, dia akan jadi diri dia balik. Okey? So, bila jadi diri dia balik, so dia tak meet the equation tu ataupun the truth table. Sebab kalau kat sini, kita nak dia jadi kosong. So, bila kita nak dia jadi kosong, apa yang perlu adalah A darab kosong. A darab kosong sama dengan kosong. Apa-apa value yang didarabkan dengan kosong, hasil dia akan jadi kosong. Okey, jadi kat sini ni kita nak jadikan dia kosong. Bila kita nak jadikan dia kosong, dalam konteks yang ini, apa yang kita perlu buat? Kita kena pastikan A tambah B tambah C
sama dengan kosong. Apabila C ni kosong, yang lain ni tak kisah ada apa value, dia akan jadi kosong. Faham tak? Okey, so sekarang ni kita nak buat apa kat sini? A kosong, B kosong, C 1. Kan? So A dah kosong. Ada perlu tambah bar lagi? Tak perlu. Tak perlu toggle dah. Okey, B kosong dah. Perlu toggle untuk jadikan dia kosong? Tak perlu. C 1. So kita perlu togglekan dia supaya dia jadi kosong. Kalau kita maintain yang ni, so bila kita tambah kosong tambah 1 jadi 1. So bila jadi 1 tak meet the equation tadi tu. So kita C dia 1, kita barkan di atas dia. Apabila dia masuk dia input 001, dia baca kat sini A kosong tambah B kosong tambah C bar C tu adalah 1. Bila bar dia jadi kosong. A kosong tambah kosong jadi kosong. So bila dia jadi kosong, yang lain ni kita tak perlu tahu dah. Sebab yang lain tu darab apapun dengan kosong, hasil dia akan jadi kosong. Okey. So itu untuk yang pertama. Alright. Itu beza dia antara kalau yang SOP tadi tu kita nak jadikan dia 1. Sebab apa saja yang ditambah dengan 1, hasil dia akan jadi 1. Dalam digit. Kan? Okey, yang ini pula apa saja yang darab dengan kosong jadi kosong. Sebab tu kita tengok result bila kita tengok di kosong. Bila kita nak buat POS punya equation. Okey? So itu punca dia lah. Okey, yang kedua pula kalau kita tengok sini 010. So kita nak jadikan dia kosong. Okey. So apa yang kita perlu ubah kat sini? A tambah B tambah C untuk nak jadikan dia kosong. So A maintain tambah B ni 1. B 1 jadi B bar C kosong. So maintain dia kosong. Okey. Kemudian kita tengok pula yang ketiga. Okey, yang ketiga 100. Nak jadikan dia kosong. Okey, saya nak tengok tu abang Korea. 2 kali dah. Tak payahlah abang Korea ni. Minggu lepas dah kena kan? Minggu lepas dah kena. Kita cari ni abang yang pakai zip sampai atas tu. Awak macam mana kita nak modify ni supaya jadikan kosong? 100. A tambah B tambah C. Kita nak modify supaya dia hasil tambah dia jadi kosong. Macam mana? Input sekarang 100. So kita nak buat apa? Okey bang. Apa kita nak buat? A bar B C. Salah. Ya. A bar tambah B tambah C. A bar B C salah. Sebab tu SOP punya form. Okey. A bar tambah B tambah C. Okay, so baru betul. Alright, the last one dia jadi 111. Okay, untuk nak jadikan dia kosong. Okay, letak yang bujur belang. Macam mana kita nak buat? A bar. Baru belajar sesuatu kan. Tadi dah kena salah dah. Okay, A bar tambah B bar tambah C bar. Alright, so bila A bar tambah B bar tambah C bar, input dia kita masuk 1, so semua 1 dari itu ditogglekan kepada kosong. So kosong tambah kosong jadi kosong. Bila jadi kosong, 1 dah jadi kosong, yang lain pun akan turut jadi kosong. Okey? Faham? Simple. Kan? Simple sahaja benar-benar ni. Tapi boleh dibuatlah. Alright. Okey, so sekarang ni itulah POS dan SOP. Okey, bila masa kita nak buat POS, bila masa kita nak buat SOP? Kan? Bila masa kita nak buat equation SOP dengan bila masa kita nak buat equation POS. Bergantung kepada yang pertama, kehendak soalan.
Okey? Sebab awak dalam awak, saya tahu awak ni belajar untuk nak jawab exam ni, bukan untuk hidup pun. Kan? Semua jawab untuk nak jawab exam ni, bukannya saya memang belajar digital sebab saya memang nak guna dalam kehidupan saya digital ini kan. Awak semua ni nak belajar sebab nak exam kan. Tak apa. Sebab tu saya kata tengok pada soalan, kehendak soalan nak apa. Yang pertama, SOP atau POS. So tengok pada kehendak soalan nak apa. Okey, itu yang pertama. Tetapi kalau soalan ni pun dia macam-macam. Ada soalan yang dia nak trick awak sikit. Sebab bila kita tertakluk kepada masa ujian final exam 2 jam. Final exam 2 jam, midterm mungkin sejam suku atau sejam macam tu. Kan? Jadi bila kita tertakluk kepada masa, jadi kita kena buat pemilihan yang bijak. Kenapa yang bijak yang saya cakap tadi tu? Kalau kata equation tu, contohnya dia bagi satu equation yang dia tak bagi, soalan dia open. Soalan dia open. Dia kata suruh buat equation saja. Suruh buat equation saja. Jadi, awak kena bijak pilih yang paling cepat. Yang paling cepat yang macam mana? Tengok dia punya, tak semestinya SOP bang. Tak semestinya SOP, tak semestinya POS. Tengok yang mana paling sedikit di antara result dia di antara 0 dan 1. Kalau balance tak kisah mana-mana satu. Kalau contoh ni 8 kan. So 4-4. Macam contoh yang ni kan. So yang ni dia bagi 4-4. 1, 2, 3. 4-4, 4-1, 4-0. So tak kisah mana-mana. Sebab masa dia lebih kurang sama je. Okay. Kalau contohnya macam ni. Okay. Contohnya saya bagi satu lagi soalan yang ni SOP lah. Okay. Ni POS. Okay. Kalau kita tengok soalan yang ini kan. So dia ada 3-1, 5-0. Kalau kita buat POS, kita kena buat 5 A tambah B tambah C tu. Kena buat 5. Kalau kita buat SOP, kita kena buat 3 saja ABC tambah ABC tambah ABC. Kan? Bila awak jawab soalan exam, dia tertakluk kepada masa. Dan kita dekat sini pun kita dah calculate dah masa untuk yang sesuai untuk student jawab. Kan? Jadi bila awak pilih yang soalan yang macam ni, awak pilih buat POS punya equation. So awak akan bazir masa. Awak kena buat, kalau POS awak kena buat 5 benda apa? 5 yang sum tu, 5 sum. A tambah B tambah C, A tambah B tambah C, A tambah sampai 5. Masa banyak lah. Sebab apa saya kata masa banyak? Ini tak termasuk dengan simplification lagi. Takak buat yang ini mungkinlah sekejap. Kata, alah, 3 dengan 5. Apa bezanya? Bila simplify, banyak beza dia nanti. 5 dengan 3. Bila kita nak buat simplification. Ya. Sebab tu kena pilih jalan yang bijak. Salah tak? Kalau awak pilih 5, tak salah. Tak salah. Jawapan akhir akan betul juga. Cuma orang lain buat soalan tu 15 minit, awak buat soalan tu setengah jam. Jadi tengok-tengok, ikut tengok soalan belakang tak sempat nak siapkan. Itu banyak pelajar ni. Kalau saya baik soalan tu, saya akan bagi suruh buat soalan apa. Kan, suruh buat post apa ni, form apa. SOP ke POS ke kan. Tapi kalau saya nak uji awak tentang itu, kan, saya nak test awak tentang itu, so saya tak bagi lah. So awak boleh buat, you can do POS ataupun SOP. Sebab tu saya kata kita kena balance belajar dia. Sebab nanti ni akan berlaku punya lepas ni, yang you all akan tengok SOP je. Sebab SOP lepas ni dekat Cut-Off Map, K-Map kita akan pakai SOP. Kan? Kebanyakan K-Map dia ada POS, tapi kita akan ajak SOP. Jadi bila awak tengok SOP, lepas tu bila ada soalan yang macam ni, awak pun buat SOP. Kan? Buat SOP. Soalan contohnya macam macam mana? Contohnya macam sosong 110
1101 macam tu. Dah biasa buat SOP. So tengok soalan sini, SOP juga lah. So X tambah Y tambah X, Y, Z sampai 5. Sepatutnya kalau buat yang lebih simple, lebih POS, lebih simple lagi. Kan? So kena bijak dalam kita buat pemilihan. Okay. Alright. So berbalik kepada selepas biasanya bila kita buat equation ni dapatlah berapa markah kan. Tapi rentetan daripada tu kita kena buat tambah lagi ataupun method seterusnya selepas kita dah boleh form equation. So dia masuk biasanya akan ada simplify. Okay. So macam mana kita nak simplify benda ni? Okay, kita ambil soalan yang ini. Okay, so soalan yang ini kita yang bawah ni saya padam balik. Tak payah padam lah. Yang ni, okay, yang ni tak payah padam. Saya buat baik kat ni. Sekejap saya boleh. Okay. So, kita ambil balik equation tadi tu. F equals to X, Y, Z bar tambah X bar Y, Z bar tambah X, Y, Z. Okay. So, bila kita dapat soalan yang macam ni, langkah pertama untuk kita nak simplification. Kita nak buat apa dulu bila dapat soalan macam ni? Macam mana nak buat soalan macam ni kan? Dapat simplification. Macam mana kita nak buat soalan yang macam ni? Okay. Alright. So, langkah awal untuk bila dapat soalan yang begini, so macam mana kita nak buat? So, kita tengoklah yang ni kan. Yang ni macam mana kita nak buat? Kita boleh boleh tak? X, Y, Z. Okay, so ataupun kita tengok yang mana, yang ni ke okay, so nak buat macam mana bagi dia permudahkan dia punya equation ni. Okay, so kita buat pemfaktoran first. Okay, macam mana kita nak factorize dia? So kita factorize dia dengan Siapa saya tak dapat dia, saya pun lupa dengan ni. Okay. So yang ini mula-mula kita tengok yang mana satu kita nak buat. Z. Contohnya kita keluarkan Z. Okay. Yang ini dengan yang ini. So kita dapat Z keluarkan X bar Y tambah X Y. Okay. Tambah X bar Y Z bar. Okay. Sorry. X bar Y bar. Okay.
Kemudian kita buat apa lagi? Macam mana kita nak buat lagi? Apa lagi kita boleh buat kat sini? Saya tak dapat jawapan yang saya dapat. Okay. So next kita tengok dia punya X bar bar, Y bar ni. Boleh juga kalau kita nak kembangkan yang ini. Kalau kita kembangkan dia jadi apa? Okay, kita try tengok kita kembangkan dulu yang ni. Okay, yang ini boleh kembang. Sekejap, dia start lah kat sini. Kenapa dia boleh start macam tu? Sekejap, saya tengok. Saya buat sebelum ni. Oh, patut pun dia start. Memang itu yang dah simplify lah. Oh, yang simplification tadi tu, okay. Alright. Okay. So, tengok balik yang ini dah memang simple dah. Sorry. Okay. And then kita buat satu lagi. Oh, okay. Kosong-kosong pasal apa saya buat? Oh, ni SOP. Okay. Saya tersilap buat yang ni Okay, tak apa. Okay. Sepatutnya saya buat yang ni dulu untuk mudahkan dia. Kita buat satu lagi soalan yang kita nak buat X, Y, Z. Alright. 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0101. Okay. So dia punya output dia adalah 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Okay, this is the output dia. Okay, output dia yang tu. Okay, kemudian kita keluarkan dia punya SOP. SOP untuk F. F equals to, ada berapa? 1, sini balance. Okay, balance. 0 pun ada, 1 pun ada. So, balance. So, ada 4, 1 kan? So, ada 4, 1. Kita buat apa? Kita buatlah 4. X, Y, Z tambah X, Y, Z tambah X, Y, Z tambah X, Y, Z. Okay. Kemudian yang pertama, kita tengok kat mana ni kan? 0, 1, 0. Okay, 0, 1, 0, X, Y, Z dia nak letak berapa? X bar, Y, Z bar. Alright. So, yang ni settle. Yang kedua pula. 0, 1, 1. X bar, Y, Z. Okay. So, yang bawah dia pula 1, 1, 0. X, Y, Z bar. Yang last kali X, Y, Z. Okay. So, bila dah dapat yang ni, kita pun buat dia punya logic gate. Okay. X, Y, Z. Untuk logic gate, buat panjang sikit, ada satu node, yang ni ada satu node untuk dapatkan dia punya node nanti, okay. So, X, Y, X bar, Y, Z, okay. So, kita buat satu gate AND dekat sini, so X bar akan pergi sini, Y akan pergi situ, Z bar akan naik situ. Alright. So yang kedua, gate AND yang kedua,
X bar dari sini akan pergi situ. Kemudian Y yang ni sama. Okey, Z daripada sini. Okey. Kemudian yang ketiga adalah yang ini. Nampak tak? Macam ni kita nak buat X. X yang ni kan. X turun. Okey. Y dari sini. Okey, kita boleh turun dari sini ataupun dari sini. Tak ada masalah. Ni pun Y juga. Y yang tak. Y tak bar. Kemudian Z bar dari sini. Kemudian the last one is a X, Y, Z. So, X, Y, Z di sinilah. X sini. Y dari sini. Y dari sini sama dengan Y yang dari sini. Y, Z. Okay. Kemudian last sekali. Kita buat dia punya. Oh. Okay. Okay, dalam kita nak buat equation, logic gate ni, dia ada dua kaedah. Okay, yang pertama, kita boleh buat macam ni. Bila dia bertembung, ataupun dia ada node, ataupun dia ada junction, so kita letak dia dot macam ni. Okay, satu lagi kita boleh buat macam ni untuk kalau kita tak mau letak dot dia, kita buat macam ni. Untuk bila tak mau, dia boleh pergi situ. Okay, lepas tu, bila dot macam ni, maksud dia sambung. Bila yang ni, dia tak bersambung. Okay, satu lagi kaedah kita nak buat logik adalah macam ni. So macam ni dia bersambung, yang ni dia tak bersambung. Okey. Pilihlah yang mana yang awak nak buat. Saya boleh baca je mana-mana, tapi saya suka guna yang inilah, senang sikit. Lebih mudah compare dengan yang ni nak buat. Kalau jenis yang suka artistik ni, artis-artis ni nak buat cantik dengan lukisan, ikut dia lah. Okey, tapi kalau saya bukan jenis yang tu sangat, saya tak pakai lah yang ni. Okey. Tetapi awak kena faham sebab kadang-kadang dalam apa nama tu? Dalam litar-litar yang awak tengok dekat internet ke apa benda, mungkin dia ada dua jenis litar macam tu. So kena faham lah dia punya konsep dia. Okey. So yang ni dah settle, kita punya buat ni. So once bila kita dah ada yang ini, SOP yang ini, kita buatlah. Kita ada. So daripada, nampak tadi tu. Daripada truth table, kita translate kepada bentuk equation. Dari equation, kita translate ke dalam bentuk gate logic. Daripada gate logic, kita translate pula dalam breadboard. Test. Settle. Satu problem. Kan? Okey, tetapi dia ada juga missing dekat sini. Mana kata yang seterusnya ni kita akan tengok dari segi macam mana kita nak permudahkan equation ini. Okay, macam mana kita nak permudahkan equation yang ada ni. Okey. Kalau kita tengok yang dekat sini, kita tengok macam mana kita nak permudahkan menggunakan 12 rules dan juga apa tu? De Morgan theorem. Tapi De Morgan theorem tak pakailah dalam ni. Okey, so kita tengok 12 rule yang ada. So kita tengok kat sini dan dekat sini kan. So mana-mana awak boleh ambil, boleh bawa keluar dia. Okey. So contohnya saya nak bawa keluarkan yang ini. Saya nak keluarkan X. So saya nak keluarkan yang ini. Okey, kita nak keluarkan, kita faktorkan. Okey, so kita faktorkan yang itu dan mungkin juga kita boleh faktorkan yang ini di sebelah sini. XY ni. Okey. So sekarang ni kita hasil dia dari situ, kita buat X bar Y faktorkan Z bar tambah Z. Mathematics. Kan? Kemudian kita tambah X, Y faktorkan Z bar tambah Z. Yang pertama. Okay, so bila kita dah faktorkan yang macam ni, so apa kita dapat? Kita gunakan rule nombor berapa? Rule nombor berapa? Saya tak pasti lah rule nombor berapa. Tapi Z bar tambah Z akan dapat
1. Kan, rule berapa? Ha? Z bar tambah Z akan dapat 1. Yang ni Z bar tambah Z pun dapat 1. So, apabila Z bar tambah Z dapat 1, so akan jadi X bar Y tambah X Y. Okey. So, bila X Y bar tambah Y ni, kita boleh keluarkan apa pula? Kita boleh keluarkan Y. Kita keluarkan Y, kita tinggal X bar tambah X. X bar tambah X gunakan rules juga. So, dia akan jadi Y dan Y darab 1, dia akan jadi Y. So, hasil akhir adalah F equals to Y. Jadi, selepas simplification, tak ada pun gate yang banyak-banyak ni. Untuk nak hasilkan ini, kita hanya perlu tarik Y ni saja. Jadi, F. Jadi, tak ada gate pun kat situ. Okay. So, nampak simplification tu dia jadi mudah. Daripada berapa gate, jadi tak ada gate. Alright? So, kita guna okay. So, itu adalah dari segi itu. Okay. So, sekarang ni kita tengok pula pada okay. So, sekarang ni untuk POS okay. Untuk GPOS kita nak buat yang ini pula 0011110011. So, bila kita nampak kosong ni, so kita buat G persamaan. G sama dengan, kita akan buat POS lah dalam ni kan. So, kita akan buat POS. So, POS yang ada kat sini adalah A tambah B tambah C. Berapa banyak kita nak buat? Bentuk sum. 1, 2, 3. So, 3. Okay. Okay, sebab apa kita buat 3? Sebab kita pertimbangkan nilai kosong. Okay. So, lepas tu kita tengok pula dekat sini. Input yang pertama, G kosong, X, Y, Z ada sama. Alamak. Saya pergi buat ABC pula. Tak apalah, saya buat kat sini ABC lah. Okay, sama. Ataupun saya tak apalah, untuk tu saya buat ABC tu. Okay. So, ABC 000. So, untuk yang first, A tambah B tambah C. Apa value yang sesuai untuk jadikan dia kosong? Apabila value dia kosong.
Tak ada apa lah. Maintain. Yang kedua, 001. ABC 001. Okey. A tambah B tambah C bar. Pasal apa kita tambah C bar? Sebab kita nak jadikan dia kosong. Alright. So, yang terakhir 101. A jadi A bar tambah B tambah C bar. Okay. Okay. Once bila kita dah dapat value ni, kita pun boleh buat lah. Kalau kita nak buat circuit, kita boleh buat circuit lah. Alright. So, kalau kita tak mau buat circuit, kita nak simplify dulu. Okay. So, bila kita nak simplify benda ni, kita buat macam mana? Kita darab dulu. Okey, darab yang pertama, G sama dengan A darab A dapat AA. Okey, kita buat je. Tambah AB tambah AC bar. Lepas tu, jadi apa ni? Tambah AB. Saya tak buat BA Saya tak buat BA sebab nanti mungkin awak akan jadi confused. Bila nampak tu, awal-awal lagi awak dah tengok BA, okey, AB dengan BA sama kan? So, buat AB. Sebab lagi, kod ada lagi, ada yang AB, ada yang BA. Jadi awak, wah, ni benda lain, ni benda lain. Tapi sebenarnya benda tu sama. So, that's why saya samakan form sahaja. Walaupun B darab A dapat BA, tetapi it is equivalent to the AB lah. Saya bubuh yang awal dulu, okey? So, B darab lagi B kan? Yang ni B B, kemudian darab B C bar. Okay. Then, yang ini pula tambah AC tambah BC tambah C bar. Okay. Lepas tu, cukup dulu. Yang ni kita maintain dulu. Nanti kita nak buat kerja tu pula. A tambah B tambah C bar. Okay. So, daripada persamaan yang ini, kita tengok pula apa yang ada dengan rules. Okay. AA dulu. AA ni akan jadi apa? A darab A sama dengan A. Okay. Kemudian BB. B darab B sama dengan B. Kemudian C dengan C bar. C darab C bar. Jadi apa? 1. Cuba letakkan dia kosong. Kosong darab 1. Dapat? Kosong. 1 darab kosong dapat? Kosong. Jangan main sebut je. Okay, bila ada keadaan macam tu, mungkin kita tak ingat rules. Tapi kalau kita tak ingat rules pun, kita kena gantikan dulu tengok. Jadi tak dia? Kan, C dengan C bar. So, C kita bubuhlah nilai 1. 1 dengan C bar kosong. 1 dapat kosong. Jadi, dia kosong lah. Okay. So, kita buat balik. Okey, kemudian kita tengok juga daripada sini, ada tak yang sama? So, ada yang ni. Betul? Betul, dua tu sama kan? So, bila dua tu sama, AB tambah AB dapat 2AB Okey, itu matematik lah. Ataupun A tambah A dapat A. Kan? A ini digit memanglah 2AB, itu mathematics. Kan? Tapi ini digit. Walaupun dia AB, tapi kita rules dia adalah A tambah A sama dengan A. Kan? Jadi AB tambah AB sama dengan AB. Okay, so kita cancel 1. Alright.
So then baru kita buatlah A tambah, okay, saya ambil A tambah AB tambah AC bar tambah B tambah BC bar tambah AC tambah BC. Okay, darab A bar tambah B tambah C bar. Okay. So kita boleh buat juga kat sini kan. Tetapi saya kalau macam ni saya suka, bolehlah kita nak darab ni. Banyak yang sekali kalau kita darab keluar kan. So kita settle dulu part ni. Kita settle dulu part yang sini, bracket sini dulu. Apa lagi kita boleh buat kat situ? So saya akan keluarkan contohnya daripada sini sampai sini kita susun. Ada A, okay, so ada A. Okay. So ada berapa A? 4A. So saya buang A tu. Saya factorizekan A keluar. So jadi A darab, ini tadi kita darab besar kan? A 1 tambah B tambah C bar tambah C. Okay. Lepas tu tambah B dengan B kan ni kan. So yang ni pula B dengan BC bar. Okay. So yang ini saya keluarkan juga B tu. Lepas tu 1 tambah C bar tambah C. Okay. B kan, BC kan, C. Okay. Saudara, A bar tambah B tambah C. Okay. Bila dalam keadaan yang macam ni, sorry, dekat sini tadi. Okay. So, bila dah dalam keadaan yang macam ni, apa yang boleh kita buat? So, kita dah dapat ni, 1 tambah B tambah C bar tambah C. Jadi apa? Jadi 1 lah. Tak usah fikir ni digit, bukannya matematik. Nak buat payah kan? Kalau 1 salah 1 tu jadi 1, tambahkan 1 jadi apa? 1 lah. Macam SOP tadi, ingat SOP tadi? Kan kita buat ABC pun kalau dia 1, hak lain tu dah tak kira lah. Mesti jawapan dia 1. Sebab digit 1 dengan kosong lah. Kita tak ada 2, 3, 4. Kan? So, bila 1 tambah B tambah C bar tambah C, hak ni apa pun value dia, kosong ke 1 ke, tetap jawapan akhir dia 1. Sebab jadi tinggal A tambah, yang ni ada 1 juga kan. Yang ni tak kisah berapa, jadi B. Darab A bar tambah B tambah C. Okey. Kemudian kita buat lagi A bar tambah AB tambah AC tambah A bar B tambah BB tambah BC. Okey, dari sini apa yang boleh kita buat? A darab A bar dapat kosong. Okey, kemudian apa lagi? B tambah B darab B dapat, jangan kata dapat kosong pula, dapat B. Okey. So, tinggal AB tambah AC tambah A bar B tambah B tambah BC. Kemudian kita tengok apa? Kita tengok yang ada B. Okey, yang ada B. So, kita keluarkan
B dapat A tambah A bar tambah 1 tambah C. Lepas tu hak mana yang tak ada? Tambah AC di luar. Okay, yang ni kita tak masukkan kan? So, tambah di luar AC. So, bila kita dah buat yang ini, so apa lagi? Sama juga dengan kes kat atas tadi tu kan? Ni ada 1. So, B dapat B darab 1. So, tinggallah B tambah AC. So, this is the final result. Nampak? Okay. So, yang ini kita buat post kan? Yang ini kita buat post kan? Cerita dia saya nak tunjuk tadi tu. Kalau katakan awak tersilap pilih nak buat equation awal. Okay, so yang ini equation awal dia kita dah letak. Kita dah ambil yang paling sikit, kosong yang paling sikit. Kan? Tapi tiba-tiba awak pun buatlah post yang equation yang banyak lah. Contoh equation yang ada 5 kurungan ni. Ataupun awak buat SOP. SOP yang hasil lebihnya daripada situ ada 5. So bayangkan yang dalam 3 kurungan ni pun kita nak buat dia punya simplification dia lebih kurang banyak ni. So kita nak tambah lagi 2 lagi kat belakang. Itu yang saya kata, kalau silap pilih equation apa yang kita nak jelmakan, berkemungkinan awak akan bazir masa dekat situ juga. Tak dikira lagi dengan kesilapan awak ketika nak menggunakan rules. Macam tadi pun ada kesilapan kan? Apa dia kata? Kesilapan. C bar dapat 1. Contoh silap rule. C tambah C bar yang dapat 1 kan? So kalau rule ni double check, sebab rules dia akan ada dekat dalam appendix. So check, double check dari situ. Kalau tak ni lah. Tapi sebenarnya rules ni nak tahu dia punya tu je. Dia punya form dia apa. Okey, ada 12 dulu dalam appendix. Okey. Kita ada masa sikit lagi. So sekarang ni bagaimana kita nak buat? Okey, yang sekarang kita nak buat De Morgan Theorem. De Morgan Theorem saya pakai contoh kita buat. So X, Y tambah X bar tambah X Z bar. Okay. So equation yang ni, bila dapat equation yang macam ni, biasanya kalau ada bar-bar panjang ni, dia akan kita kena potong atau kita kena separate, ataupun kita akan gunakan kaedah De Morgan Theorem. Okay. So untuk yang case ini kita nak gunakan De Morgan Theorem. Macam mana kita nak gunakan De Morgan Theorem? Dia ada 2 kaedah lah. Satu, kita guna semua sekali. Kalau awak dah expert nanti, mungkin awak boleh gunakan semua sekali lah. Maksudnya awak convert semua sekali ni dalam jelmakan dalam bentuk De Morgan Theorem yang berbeza. Yang ikut ni lah, yang hard separate tu. Atau awak pun boleh juga buat secara sedikit-sedikit. Macam mana yang cara sedikit-sedikit? Okey. Saya nak tunjuk 2 kaedah lah. Yang pertama kita buat cara sikit-sikit dulu. Okey, supaya awak boleh nampak lah. Okey. So yang sikit tu macam mana? So kita nampak XY tambah X kan? So kita potongkan dekat sini. Bila kita potongkan dekat situ, dia akan jadi XY bar darab X bar. Okay. So dia pecah sikit dulu dekat situ. Tambah XZ bar. Okay. So sekarang ni hak mana lagi kita nak pecah? So kita pecahkan kat sini pula. Okay. So bila kita pecahkan itu, dia akan jadi X tambah Y bar darab dengan X bar. Tambah yang ini pun kita pecah. X bar tambah Z. Okay. So kita buat pecahan macam tu.
Kemudian kita boleh darab balik yang ini. Lepas kita pecahan tu kita darab balik X bar tambah X bar Y bar tambah X bar tambah Z bar. Okay. So X bar akan jadi 1 X bar sahaja. Okay. Tambah X bar Y tambah X bar tambah Z bar. Okay. Dan dari sini kita factorizekan. Kita keluarkan X bar, jadikan dia 1 tambah Y tambah 1 tambah Z bar. Apa dia? Y ni bar. Okey. Tetapi whatever it is, yang ini akan jadi 1. So akan akhirnya X bar tambah Z bar. Same goes kalau you tak mau buat macam tu ataupun you nak buat yang cara yang okey sikit. Yang ni kita buat satu-satu kan. Lebih nampak, lebih mudah. You boleh nampak mana satu you nak buat. Okey. Ataupun kalau you nak buat direct, soalan yang sama juga. X, Y tambah X bar tambah X, Z bar. Buat secara terus. Terus tu macam mana? Kita nak potong ni, kita nak tinggalkan satu saja. So kita akan buat X bar yang darab jadi tambah. Y bar yang tambah jadi darab. X bar. Tambah X bar yang darab jadi tambah Z bar. Nampak? Yang ini dia boleh nampak ke bawah lah. Okay. So once bila dah ada yang itu, okay, kita dah darab, kita tak perlu darab masuk pun tak apa. So kita keluarkan X bar. X bar 1 tambah Y bar tambah 1 tambah Z bar. Okay. Yang ini sama dengan 1. So hasil akhir X bar tambah Z bar. Okay. Sama juga lah. Yang ini pun boleh. Yang ini pun. Cuma yang ini jangan tersilap pula. Ni nampak tak? Dia ada pecahan kat sini kan. Sekali hampa pergi tukar semua. Dengan tambah-tambah tu hampa pergi jadi darab. So kena reminder, kena ingat yang mana kita yang dalam bar panjang tu kita nak pendekkan. Okay. So darab jadi tambah jadi. Okay. Itu baru boleh jadi bar pendek. Jadi kalau kita dapat soalan-soalan yang ni, saya rasa sebelum ni kita dah buat. So kita buat X, Y bar. Okay. So kita boleh lukis kalau macam ni. So kita buat dalam bentuk dia punya tu XY. Darab ni XY adalah N. Okay. Lepas tu tambah juga dengan X juga. Oh. Lepas tu bar. Awak boleh guna ni ataupun boleh guna gate. No. Mana-mana lah. Okay. Lepas tu tambah dengan X, Z bar. X, Z ataupun guna NAND bar. Okay, X, Z bar. Lepas tu tambah. Ini gate logik yang kita buat sebelum kita buat simplification. Right? Selepas simplification dia hanya jadi
X bar, Z bar. So, X bar, Z bar tambah. Okay. So, macam ni dengan yang ni, yang mana lagi sikit, mestilah yang lepas simplification. Kemudian kita nak check pula, betul ke tak betul ni kita punya ni. So, kita buat X, Y, Z, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Okay. So kita tengok pula yang satu dah simplify, yang ini yang belum. Yang ini yang original, yang ini yang simplify. Result dia. So result untuk original ni payahlah nak tengok kan. XY dulu. Kita tengok XY. XY. X darab Y. Okay, untuk satu ni X darab Y. X darab Y dapat 0 darab 0, 0. Tambah dengan X. 0. Tok. Buat nyari lah. Payah ni. Okay. Boleh lah. Kalau nak buat, saya akan buat macam ni. Kalau selalunya untuk yang ni, saya akan buat X, Y, tambah X dulu. Okey. Kemudian kita akan tengoklah. XY tambah X. Ini kita terus berubah, tak apa. XY tambah X. 0, 0. Tambah dengan 0, jadi 0 bar jadi 1. Kan? 0, 0 pun jadi 1 juga. 0, 1. 0 dengan 1. X tambah Y. XY. XY. 0 dengan 1 jadi 0 juga. 0 tambah 0 jadi 0. Jadi 1 juga sini. Yang ni pun jadi 1. 0, 1 kan. So yang ini 1, 0. X 1. 1. 1 ni jadi 1. Jadi bila dia jadi 1. So doesn't care yang sebelah sini apa. So 1. So akan jadi bar jadi 0. 0. 0. 0. So, itu yang pertama. Yang kedua pula, kita cari pula yang XZ bar. Okay. XZ bar ni adalah XZ bar ini adalah kalau berapa dia jadi 1. Kita tengok yang mana dia jadi 1 lah. X kena 0. X 0. Z pun kena 0. Tak. Kita nak jadi dari 1 ke jadi 0 lah. Yang mana yang banyak saya nak tengok ni. Tak apalah, kita ambil je lah. Mana saya pun tak tahu mana banyak, mana sini saya pun tak ada nak fikir. Okey, Z 0, X X 0, Z 0. Okey, bila 0, salah satu ni 0, dia akan jadi 1, okey tak? Okey, kalau X 0, dia mesti jadi 1 output dah. So X 0, yang ini 1. 1. 1. Okey. Lepas tu Z. Kalau Z 0 pun dia jadi 1 juga. Betul tak? Z 0 dia jadi 1 juga. Z 0 darab apa pun dia akan jadi 1 lah. Okey, Z 0. Dia tengok Z 0. So yang ni 1. 1. 1. Z 0. Ni 1. Lepas tu ada lagi berapa lagi tinggal? 1, 2. Dia tak balance pula. Okey. So macam tu. Okey dah. Kosong. Okey. So okey, tinggal 1 je lagi apabila 1, 1. Kalau 1, 1, 1 dengan 1 dapat 1, 1 jadi 0 lah kat ujung. Okey. Kemudian kita tambah 2 ni.
1 tambah 1 jadi 1. Jadi 1, jadi 1, jadi 1, jadi 1, jadi 1, jadi kosong. Kan? So ini hasil akhir dia. Ini hasil apa dia tadi? K. So ini K untuk yang original circuit. So kalau yang dah disimplify, so dia jadi X bar tambah Z bar kan tadi. Okay. X bar tambah Z bar. So X bar ni adalah kalau X ni kosong, dia akan jadi 1. Betul? So 1 1 1 Okay, X bar. Dengan Z bar. Z bar sini 1 sini Z bar. Z bar adalah Z kosong lah. Sini 1, sini 1. Okey. So yang ini kita tambahlah 1 dengan 1. 1 jadi kosong tambah kosong, so di sini jadi kosong. Yang ni 1 dengan 1 jadi kosong lah. Yang original tadi check balik, betul ya. Yang ni 1 ni. X Z bar. X1 darab 1 dapat 1 darab 1 kan, X dengan Z kan. 1 darab 1 dapat 1 bar. Jadi kosong sebenarnya, silap. So sini kosong. So original dengan apa tu yang ni? Dengan simplify, result sama. So bila dah result sama, original dengan simplify result yang sama. Kalau kita nak buat circuit daripada tak simplify, so kita kena pakai 1, 2, 3, 4, 5 gate. Tapi kalau kita pakai simplify, kita pakai 3 gate saja. Boleh jimat 2 gate. Setiap penjimatan gate itu membawa pengurangan kos untuk kita nak buat dia punya circuit. Kita nampak kat sini macam pasal apa nak buat benda tu kan. Tapi dalam engineering ni, kita nak satu perkara tu kita buat, kita mengambil kira costing dia. Sebab apa? Sebab kalau kita nak buat kita buat macam contoh satu sistem kita tak simplify, dia pakai contoh 20 gate. Bila kita simplify boleh pakai tak payah banyak, jadi 18 gate pun tak apa. 2 gate tu dah kira jimat dah untuk cost production. Sebab bila kita nak buat production, kita bukan buat barang tu replicate 2 atau 3 saja. Kita buat 1000 kan. Barang-barang lah, kalau contoh satu sistem tu kita nak replicate PCB board tu, kita nak buat lebih 1000, 2000, mungkin 10,000. So dengan penjimatan 2 gate tu, dia akan menjimatkan kos keseluruhan. Bila dia jimat kos keseluruhan, yang ni yang seronok, dapat untung banyak. Dan itulah yang berlakulah dekat dalam engineering. Sebab tu kalau kita tengok engineering ni, kalau dulu kita tengok satu-satu benda tu mahal dulu, tapi lah dah jadi murah. Di samping dengan labor cost apa semua tu tolak tepi lah. Tetapi teknologi yang ada dalam tu pun boleh memainkan peranan untuk macam ni lah. So dia ada result yang sama tetapi circuit yang lebih simple. Bila circuit yang lebih simple, kesilapan kita pun kurang dan dari segi costing pun akan menurun juga. Performance sama. So itu adalah goal of the engineering bila kita buat benda. Kita tak mau buat satu perkara, engineer ni dia tak bijak kalau takat dia boleh produce barang saja.
Dia tak bijak lagi. Sebab apa? Kalau kita takkan buat barang tapi tak boleh nak buat barang. Contoh kita buat komputer. Kan? Engineer ni boleh buat komputer. Tapi satu komputer ni harga dia 80,000. Kan? Siapa nak beli? Untuk commercialize. Sebab tu orang berfikir cara dia bagaimana untuk nak jimatkan lagi costing untuk nak buat sesuatu produk. Itu juga dalam consideration of the engineering. So benda-benda yang macam tu lah akan actually dia akan menjimatkan kita punya cost dan benda tu yang akan ada value untuk kita. Sebab tu bila nanti you all dah kerja nanti bila dah jadi engineer, dia ada engineer bahagian R&D, engineer bahagian testing dan sebagainya. So salah satu kerja R&D tu dia buat benda tu lah. Dia jadikan satu benda yang sedia ada, macam mana nak lebih, salah satu part yang dia akan fikir, macam mana nak lebih jimat tetapi performance dia maintain ataupun boleh tingkatkan performance. Okay. So saya rasa untuk minggu ini saya rasa takat ni dulu kita punya performance, kita punya lecture. Saya tengok dia punya tu. Okay, so mapping truth table tadi saya dah sentuh. Okay, principle of duality. Okay, so SOP sama ni dah sentuh. So yang ini tadi saya buat dalam tadi tu. Okay. Kemudian di Morgan Bridge kita dah buat. Kita tengok terus table shortcut. Okay. Alright. So saya dah cover habis sampai ke chapter ini. Alright. So untuk minggu hadapan awak boleh tengok dekat dalam UR-Learn. Boleh tengok dekat dalam UR-Learn apa yang kita akan buat minggu hadapan lah. So basically aktiviti yang kita akan buat minggu hadapan adalah lecture macam biasa. Untuk lecture kita akan tengok satu lagi kaedah simplification. So yang ini ada satu simplification, ini satu kaedah. Di Morgan dengan 12 rules ni satu kaedah. Satu lagi kaedah adalah kaedah K-map, Knauf map, Knauf mapping. So yang itu minggu depan kita akan tunjuk cara simplification yang kedua. Objektif dia sama, dia simplify. Kita dah create equation dan kita buat simplify. Tapi dengan kaedah ataupun cara-cara K-map. Itu yang pertama dalam lecture lah. Dalam lecture minggu depan kita akan cover. Awak boleh tengok lecture tu dan boleh study sikit-sikit. Ada 14-15 slide kot. So boleh study sikit dalam tu. And untuk lab, untuk aktiviti lab minggu hadapan kita akan sambung lab 3 ni di bahagian lab worksheet. Okay. So lab worksheet tu ada 4 circuit. So ada 4 circuit yang you nak kena buat ataupun you nak kena buat dalam masa 3 jam. You nak kena buat dalam masa 3 jam dan perlu verify. Okay. Bukan sekadar takat macam saya cakap tu, bukan sekadar takat kita nak verify, kita tunjuk benda tu saja, tetapi kali ni setiap pensyarah akan pastikan awak tahu dekat mana connection tu kat mana. Okay, so make sure you buat dalam Tinkercad and then you boleh translate daripada schematic diagram ke dalam breadboard. Biasanya schematic diagram masuk dalam Tinkercad dalam breadboard pun boleh juga. Mana-mana lah. Sebab dia yang pastinya kita kena pandai macam mana nak tengok schematic diagram, macam mana kita nak transfer tu ke dalam Tinkercad ataupun breadboard. Okay. So kita akan buat 4 circuit. Jadi bila nak masuk dalam breadboard ni, saya ingatkan sekali lagi, berkemungkinan akan berlaku component error. Kan kadang-kadang IC tak boleh pakai, kadang-kadang IC macam mana. Jadi itu saya dah buat macam mana kita nak buat preventive bukan maintenance, dia preventive check lah. Preventive error check. Kan? So kita sama ada kita nak buat macam mana kaedah, sama ada kita buat pasang sikit-sikit dan kita check menggunakan multimeter untuk pastikan kita punya result akhir tu betul. Kalau kita pasang semua,
kita tak check pun IC kita okey ke IC kita tak okey, nanti bila dia last sekali kita pun tak tahu hak mana yang okey, hak mana yang tak okey. Faham tak? Bila hak mana yang okey, mana yang tak okey tu, kita ambil masa sikit untuk kita check IC tu okey ke tak okey, supaya dia akan senang di kemudian hari. Kita dah buat 4 circuit. Kan? Kita dah buat 4 circuit. Jadi kena make sure semua IC tu dalam keadaan baik sebelum awak nak start. Baru mudah. Silat-silat 2 jam, sejam lebih dah boleh siap dah. Tetapi kena pastikan IC tu okey lah. Saya nampak tu kadang ada IC yang tak okey lah. Sebab tu yang menyebabkan awak akan blur lah pasal apa. Tak menyala dan tak tahu nak troubleshoot. Okay, so kena pastikan IC tu okey dengan cara apa? Dengan cara yang preventive error check tu lah. Kita buat circuit sync, buat check tengok betul ke semua gate okey. Kalau semua gate okey baru boleh guna. Itu yang pertama. Yang kedua, semasa awak buat lab tu, make sure current yang awak supply dekat lintar awak adalah sekitar 5 millivolt, 5 milliamp ke 10 milliamp. Sekitar itu, which is 0.005 ataupun 0.01 amp. Okay. Sebab apa saya kata macam tu? Awak dah buat jadi preventive check tadi kan? Awak dah buat preventive, semua buat okey, semua silita dah okey. Lepas tu bila awak pasang, awak bagi supply dia, awak tak cut off. Awak letak nilai normal, bila kita tekan 5 volt, dia akan 5 amp juga dia akan lepas. Dan bila 5 amp ni, dia kalau tak ada short circuit, dia tak akan sampai voltage tu 5 amp. Maksud 5 amp yang kita letak dekat power supply tu, yang kita letak 5 amp ke 0.05 ke, kita limitkan dia kepada maksimum itu adalah 0.05 amp. Which is kalau ada short circuit, bila awak pasang tu, tiba-tiba jadi short circuit. So, bila short circuit ni, current dia akan spike, dia akan jadi tinggi. Tapi, kita punya power supply akan cut off dekat 0 point yang kita set tu. 0.05. Jadi, IC tu tak panas, IC tu boleh selamat. Cara yang kita nak tengok, biasanya kalau dia berlaku short circuit, bila kita pasang-pasang, kita on, kita dah cut off dia dekat 0.005, kemudian kita tengok, voltage dia akan maintain ke 5 volt ke ataupun drop. Pernah berlaku kan? Voltage tu drop. So, voltage tu drop, ada possibility short circuit berlaku dekat dalam circuit awak. Jadi, kena make sure bila awak on tu, dia 5 volt, lepas tu bawah tu maintain dia punya, current dia kena tekan 0.05. Tetapi, kalau kita current tu kita tak, kita tak cut off, kita tak cut dia kat situ, kita tak limitkan kepada 0.5, kita katakan 5 amp. So, kalau berlaku short circuit pun, circuit tu akan jalan juga. Dia akan supply juga voltage 5 amp. 5 volt. Dia supply voltage 5 volt, lepas tu current tu tinggi, lepas tu sebab awak punya IC tu akan panas, lepas tu yang akan menyebabkan dia blow. Jadi bila blow waktu time awak buat circuit tu, jadi awak pun tak tahu tadi dah check dah okey lah, tapi macam apa tak dapat result. Itu cara preventif dia lah. Okay, so make sure power supply, waktu tengah awak buat tu, power supply current dia kita minimumkan ataupun kita setkan dia kepada 0.005 amp. Untuk memastikan kalau jadi short circuit, dia akan cut dulu. Dia jadi macam tu lah.